Hai, Assalamualaikum semua. Dah balik daripada beli barang jahit. So ini barang yang saya beli tadi. Jadi total dia RM29.20 tadi dia bagi RM29 lah. First time saya pergi kedai tu. Rasa sebab sebelum ni duduk kat Bandar Baru. Dekat Bandar Baru tu banyak barang tak ada. Okay. So ni benang yang sedia ada. Wajib benang warna sebab nampak kemas. Ada je ramai je yang guna benang putih. Tak ada masalah pun untuk yang guna benang putih tu. Tapi untuk saya punya tempahan mesti wajib benang warna lah, sama dengan baju yang kita potong. Okay, kain yang kita potong. So ni nak kena benang. Baju ni nak pakai besok. So sekarang ni pukul 12.50. Saya dah siap potong lah. Kain tu sekejap je. Sebab apa sekejap? Sebab anak saya ni full getah, tak ada zip, tak ada cangkuk. Tu yang mama dia santai sangat tu. Jahit kan? Kain ni dah beli lama. Tapi biasalah saya buat benda lain. Lepas tu kita rasa macam benda tu boleh cepat siap biasa. Tapi saya tak buat lah benda ni kalau kat baju orang. Kalau baju orang biasa saya akan start seminggu. Saya buat sikit-sikit lah sebab banyak lagi urusan lain kan.